Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, di sini ada satu Honda Vario 160 dan ada satu unit tayar daripada Michelin yang bersaiz asal motor lah, 120 17 120 70 14. Saiz dia kalau nampak lah ni, samalah dengan saiz yang ni lah. Yang ni saya beli kat Shopee dan hari ni saya akan cuba DIY lah. DIY buka dan pasang balik tayar ni lah. Tapi tayar ni saya rasa saya akan tukar kat kedai. Cuma saya buka sendiri, kemudian akan pasang balik. Okey. Jadi Honda Vario ni sebenarnya dia susah sikit nak buka sebab dia melibatkan satu wire exhaust sensor. Jadi untuk memudahkan kita buka exhaust sensor ni, kita kena buka kat sini. Okey, jadi apa-apa pun tengok lah mana yang patut. Kalau tak betul sila tegur. Okey, jadi ni penyambung sensor exhaust, jadi kena buka ni lah. Okey, untuk buka exhaust sensor ni kan, kalau korang nampak ni kan, dia kena cungkir dari sini. Barulah kita boleh tarik keluar. Tadi aku buat salah, so dah tercabut dah kan. Jadi biar dah. So ni aku pasang dulu lah, tak nak bagi hilang. Ni exhaust sensor dah tercabut. mm. 2 sudah tercabut tayar. Yang paling susah sekali adalah skru exhaust. Okey, tengok tayar saya dah memang botak habis. Dah rasa macam bengkak dah.
Okey, jadi inilah keadaan Honda Vario 160 setelah dibukakan tayar. Jadi nanti saya akan sambunglah proses pemasangan. Okey. Siap sudahlah proses pemasangan tayar Honda Vario 160. So, saya harap kepada anda yang katakanlah upah pasang tayar ni RM20, jangan kata mahal lah. Okey, jangan kata mahal. Korang tengok. Ni, ini dah berapa ni? Ni dah berapa ni? Ni dah 3-400 ni. Tu soket tu lagi. Ni barang-barang ni kena beli ni. Dia tak datang sendiri rumah kita ni. Okey, jumpa lagi di channel Catman DIY. Assalamualaikum.